slide ini boleh dapat nantilah. Tazkiyah, pembersihan ini dia membersih dan menumbuhkan. Itu yang kita belajar tadi daripada surah uh, surah Asy-Syams dan juga surah Al-Jumu'ah ayat kedua, ya, iaitu zakaha. Zakaha itu dia membersih dan menumbuhkan. Ataupun kalau kita tengok kembali ayat 2 surah apa tadi? Surah Al-Jumu'ah. Okey. Jadi ada perkataan tazkiyah. Jadi apa poin dia? Poinnya ialah apabila seseorang, kalau di sini Rasul hadir, dia tilawah ayat, okey. Quran itu, Rasul dan Quran itu, dia akan melakukan pembersihan kepada jiwa kita. Dan tazkiyah itu maksudnya membersih dan menumbuhkan. Membersih dan menumbuhkan. Yang ini. Membersih dan menumbuhkan. Membersih maksudnya apa? Benda-benda kotor, ya, pada hati itu akan dibersihkan dan dia akan ditumbuhkan. Dia menumbuhkan lagi fitrah untuk melakukan kebaikan. Dia akan menyebabkan tutur katanya baik, amalannya jadi baik, kesan daripada hati yang telah dibersihkan, ya. Dia kenal diri dan dia bersihkan. Pasal nafs itu perlu dibersihkan. Barulah takwa tu makin bertambah. Ada orang dia boleh bertakwa 24 jam, dia boleh banyak takwa dia buat. Ada orang yang mix, kan, takwa ada, perkara sia-sia pun ada. Ada orang yang memang dia perkara sia-sia je, kan, cuti je, tak ada manfaat hidup dia pasal takwa dia amat minimum. Baik. Jadi kalau ikutkan pada Said Hawa, kena membersihkan hati daripada penyakit dan dosa, hidupkan makna iman sampai menjadi keadaan hati, menjelmakan akhlak Al-Quran dalam tindakan. Istilahnya agak teknikal sikit, tapi poinnya apa? Dalam program kita Bangkit dengan Istighfar ini, bila kita ada kongsikan, kan, sadar. Ya. Okey. SADR yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu apa? Sedar pada situasi ataupun gangguan syaitan. Maka kita kembali kepada Allah SWT dan kenal pada diri untuk bertanggungjawab, dan kemudian kita rectify dan juga return, ya, iaitu kita kembali kepada Allah SWT. Jadi apabila kita melihat sesuatu perkara, ya, kita kena ingat bahawa kita jangan sekadar melihat sesuatu itu sebagai satu peristiwa.